Tak perasan lah. Oh, dia orang kutip. Oh. Ha, tu. Itu dia. Mantap. Okey. Kita nak meneruskan perjalanan masuk ke dalam. Kan? Hari ni kita lewat dah video ni. Kamu bos marah pula kan. Okey. Tengah ambil gambar. Ha, tu dia. Siap. Tadi dia kita dah kutip cendawan kan. Ha. Tadi dia nampak lagi cendawan ni. Balik ni kita kerjakan. Okey. Sah rezeki ni depa semua. Okey. Let's go. Reel macam biasa, reel Robi tak bawa. Ni tali 2 pound dari KN halus mantap. Kalau sangkut tali ni jangan tarik dengan jari boleh terpotong jari. Okey, sebab tali ni sangat kuat. Setakat sebara 2 kilo pun masih boleh tarik. Betul. Dengan cara betul lah. Dengan cara tak betul dia tak putus. Motor original, insyaAllah senang. Jangan tukar macam-macam. Diorang pakai spool, aku pakai splitter dari ultralight angler. Okay, yang mana boleh dapat pada penjual-penjual yang sah. Splitter ni, ini sebarang pun mau. Siakap mau, apa pun boleh mau. Yang penting ikan nak makan. Kalau ikan tak nak makan, depan mata pun tak nak. Okay. Tapi aku dah buktikan ikan sebarau dah kena dah dengan splitter ni. Rupanya ada orang dah masuk Tapi dia masuk tak. Ada yang pakai kasut, ada tak pakai kasut. Tengok tapak kaki ada, tak tahu dia orang buat apa atas ni. Jangan dia orang nuba dah Ni ada pakai kasut tak kasut. Apa dia punya bekerja tak tahu. Jalan balik dah ni. Dah tak ada dah ni. Kita tengok keadaan macam mana. Dia akan berubah-ubah. Tak ada. Dah try lah dia orang. Ada durian ni, ada hutan. Okey, Jai. Cantik air. Setiap kali ya. Tak. Setiap kali hujan lebat kat sini, dia berubah. Dah dalam. Kita tengok atas lagi macam mana. Cantik pemandangan view sini memang cun. Tak ada kerja sini, Jin. Tapi lepas tu keluar daripada bawah kayu. Lama sayang. Kasar je. Lagi 3 ke 4 jari tu ada tu. Hui. Kat sini tengok. Dia tak try kat sini. Cun ni. Biasa sini menjadi. Sekarang dah berubah ikan dah tak ada. Alah. Andainya trip ni pergi tak ada ikan, memang susah nak turun lagi kat sini. Kosong patutnya ada tidak sini ada tak. Nak tengok ada orang kacau tak? Barang ada lah. Ada lah? Ada tak? Tak ada orang kacau lah ni. Dia datang mandi-mandi lah. Okey, cantik air. Air cantik. Syukri. Allah. Hampir. Tanggup. Dah strike. Sebarau seekor. 3 line ke apa ni? Kita tengok 3 dot je. Okey. Syafiq dah kena. Okey, itu dia. Strike yang pertama. Pakai lampak lampu. Okay. Allah tak nampak. Okey, Allah. Allah mantap. Dengan tangguk apa? Bawa ke kamera. Tahan sini. Dengan tangguk baru KN. Nantikan. Nantikan silau copper. Silau copper dengan silau sebarau dia. Cantik. 1 2 2 dot je. 2 dot. Tak jumpa lagi 3 dot. Okey. Nak bergambar? Nak gambar? Ni kamera. Basah ni. Ada apa tu? Ada tip dalam. Tip tak apa. Sekejap aku nak ambil gambar. Itulah. Sekejap bagi dia kat air. Yang tu. Lawa. Kan? Berbelang belang-belang. Yang enggak, tunggu jap. Bagi dia hilang tu, nak tengok ikan apa.
Kayu ke ikan? Ikan. Dia lari dari sini tadi. Oh, macam panjang eh. Nah, tak tahu ikan apa. Cantik tu. Nyonyong ke apa? Itu kita boleh jual harga 200 ekor. Betul, ikan susah nak dapat. Tu. Mana pergi dia? Tu ada lagi. Oh, ada gitu. Tak bergerak tu. Kayu ke? Tak, dia ikan. Ni. Ha. Tu? Oh, ikan lah. Jinak betul. Saya. Bukan ikan todak tu. Spesies ray. Susah nak dapat lah. Tempat ni tapi ikan kosong. Itulah kita perlu jaga sungai kita kat Sungai Tengi ni, Ulu ni. Yang mana melihat ni jagalah pot ni kan. Yang kecil-kecil tu lepaskanlah. Kalau yang nak masuk akuarium tu berpada-pada lah. Kan. Yang nak masuk akuarium ke nak pergi jual tu bagi berpada-pada kita cari ikan. Jangan bawa habis sebab susah nak dapat ikan. Kalau kita sendiri yang buat tetasan tak apa kan. Kita ada tangki, kita tetas, lepas anak ikan tak apa kan. Jadi kita kena jaga lah. Ini susah. Nanti ada potensi, ada emas ni. Tempat memang cantik. Air memang cantik buat mandi-mandi kan. Nak mandi-mandi kat sini. Kan. Ikan dah tak ada sebab dah tidak sini ni 3 ekor 4 ekor duk kejar lambat. Bujuk pun tak keluar. Mesti ada bujuk ni. Mesti adanya. Tak ada ni. Kena ketuk ni. Okey, sahabat. Sahabat ini baru strike Kami jalan jauh. Ikan gitu memang susah nak dapat sekarang ni. Strike bujuk lah. Bujuk jeram. Alhamdulillah. Lama dah jalan. Bujuk jeram pasal mana? Pasal jugalah. Boleh lah. Okey. Bujuk jeram. Alhamdulillah. Tak besar sangat lah tapi cantik kali. Alhamdulillah dengan spoon. Dengan spoon silau. Wah. Dah ambil gambar belum? Belum ke? Lah. Ambil gambar. Alhamdulillah. Baru nampak ikan seekor. Baru seekor. Dah ada 5 km perjalanan. Tak ada. Seekor yang tadi sebarau. Nak cari bujuk pun tak ada. Mana kena kat mana? Bujuk bawah. Bawah tu. Pandai pun. Okay, stay tune. Dia kejar. Dia bujuk balik. Ya. Bujuk kalau ada macam tu lah. Boleh lah. Boleh lah ni. Nak buka lah. Boleh kena kat mata ni. Hati-hati buka. Jangan cedera ikan. Nak release, ambil lah. Dah yo sikit. Mata dah tu tengok. Mata dah terjojok keluar. Tak buka pakai pelayar. Okey lah. Tak, memang dah kena set itu tadi. Mata kat situ. Okey lah. Boleh lah, jangan lama-lama. Okey. Okey. Jalanan dah jauh dah ni. Tempat batu-bata. Kaki yang sakit ni. Kan? Tempat cantik ni. Tapi nak cari ikan bujuk, jeram dengan palas pun tak ada. Tapi nampak macam ada kesan orang masuk. Mungkin lah tu lah antara dia orang mengojakan ikan-ikan dalam sungai ni kan, guna sauk ke apa kan, cari ikan-ikan ikan anak-anak ikan ke, tapi dah tak ada lah macam mana kan. Okey, nak pukul 2 ni aku nak turun balik semula ke bawah kan. Kita tengok lah dekat sungai-sungai kat parit tu, nak ambil cendawan dan sungai kita try dekat pot kat kebun sawit tu. Ada 2 pot sana. Okey itu je lah. Jumpa lagi. Stay tune. Dah nak balik pun dapat strike. Sebarang. Yang penting ambil gambar ni. Tangguk. Sugri, tangguk. Cepat. Cepat. Tangguk dulu. Nanti terlepas. Alhamdulillah. Nak balik dapat juga seekor. Ada juga lesen. Rendam. Rendam itu. Rendam. Lepas tu jut tu. Tunjuk. Tu dia. Gambar. Siapa 3 dot tu. 3 dot tu. Kau ada? Oh, ini lesen. Engkau ada? Saya ada 2 je. Okey. Tanya kat Syukri ada tak? Dia ada. Dia ada. Oh, tu banyak sebarang. Ya Allah, banyak tu. Banyak. Banyak. Kena ketuk kat bawah. Dia nak ketuk tu. Ya Allah. Jet terlaju je. Oh, jinak betul. Jet terlaju. Banyak tu. Campur dengan ikan tu. Syukri, tak kena. Allah, dia nak ngerti lah. Nak kena pakai umpan lain ni. Campur dengan sebarang ni. Tengok tu. Ya Allah, macam akuarium.
sepah sebab dah. Oh, kena dah. Kena. Straight terus. Straight terus. Allah. Bujuk. Allah. Sini sempit. Nak kasing kat sini boleh ah. Allah, lucut. Sebab lumut tu semua kan. Yalah. Lumut tu. Aduh, lucut. Tu. Oh, cik mana? Oyo. Apa atas pokok? Aruan ke? Bujuk. Besar bujuk. Depan mata guys. Tengok tu nak balik ah. Nak balik tu kutip. Dia dah kembang lah sikit kan. Nah, dah sikit. Aku nak ambil lah ni yang kucuk-kucuk ni buat masak. Mau makan. Ui, banyak lagi. Tak ada orang cari. Oi. Lambat-lambat oi. Tu dah strike ikan tak ada. Aku dapat cendawan. Allah, nasib pakai topi. Loh, hujan dah. Banyak betul cendawan. Besok air tumbuh lagi ni. Hujan pula. Yang penting guni jangan basah dalam. Nanti dia berlendir. Okey. Jangan basah lah. Ha. Ambil yang kecil je. Sebab apa? Kita orang pun bukan apa sangat pun. Dah. Kau connect lah banyak. Connect. Yalah connect dulu. Nak pergi pot tu awak ni? Saya. Hujan tu. Banyak ni. Mana nak buat tu? Letak ni tengah. Nanti kat rumah pakai guni lain. Pakai guni berterai. Ni boleh tutup kot. Bagi dia tutup dengan guni tu. Atau apa? Plastik tu besar tu ada lah. Tu plastik tu. Okey, ambil tak sikit kan? Memang dia dah standby lah untuk kita pakai. Okay. Jangan basah. Kalau basah takut dia berlendir. Dia dah beruap dalam tu lah. Okey. Kita lihat hasil kami hari ni. Mendapat cendawan 10 kilo.